Banyak power bank sekarang dekat market, tapi tak sepadu power bank daripada Vention ni. Siap ada data reading dekat sini, korang boleh tahu berapa watt yang dikeluarkan untuk setiap device. Kalau nak charge smartwatch, dia pakai watt yang rendah sahaja. Kalau nak charge phone, dia pakai watt yang lagi tinggi sikit. Dan untuk charge tablet, yang ni boleh carry guys, 7.3 watt, berubah-ubah ikut yang di-deliver pada phone ni. Disebabkan dia boleh support banyak device serentak. Yang ni aku nak pakai, aku nak charge aku punya smartwatch, dia boleh charge juga guys. Aku punya watch, tengok reading dia. So dia akan jadi macam ni. Nampak ini untuk iPhone, dia tengah naik. Ini dia punya percentage bateri, berapa lagi balance yang tinggal. Dan ini dia tengah deliver untuk charge aku punya phone. Dan smartwatch dalam masa yang sama memang stabil. Yang ni boleh buat masuk kapal terbang guys. Nampak ni, Power Hive series, memang safety punya. Dia support untuk phone, tablet dan laptop, dan kebanyakan device elektronik yang lain. Kapasiti dia 27,000 mAh legit punya. Dia warranty, dia support sampai 200 watt. Dia bagi lagi dengan additional USB A, USB-C, dan yang ni memang dah ada kabel, siap boleh jadi layar. Dia punya built-in kabel guys. Ni korang boleh pakai, agak panjang juga. Vention punya C2C kabel memang berkualiti. Pushback Vention, user guide manual dalam kotak dia. Kat bawah dia ada anti-slip. Kalau korang letak macam ni tak ada masalah, senang nak bawa ke mana-mana. Untuk setiap device dia boleh charge banyak kali. Contoh macam ni, korang nak charge phone ataupun yang watt rendah, boleh charge banyak kali. Untuk yang watt tinggi boleh charge 2-3 kali jugalah. Memang padu yang ini. Memang nice gila power bank ni. Ada smart chip. Dan yang paling best, bila korang tak gunakan, dia ada sleep mode emoji macam ni. Memang nice gila. So kalau korang nak juga, korang boleh tekan dekat beg kuning kat bawah ni.